Finally aku dah jumpa kedai makanan Arab yang paling sedap di Pulau Pinang. Minta maaf kepada kedai-kedai makanan Arab yang lain. Hampa punya ranking dah jatuh ke bawah dah sekarang ni. Al-Bash restoran dekat belakang aku ni. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Habib, ya salam. Sedap nak mampui. Sedap gila. Punya location betul-betul dekat Little India. Belah sana kalau Padang Kota. Aku dah usaha lama dah dia punya Mandy rice dengan lamb shoulder. Tadi aku order, aku letak high expectation gila. Dan dia delivered benda tu sangat sedap. Aku tak pernah jumpa Mandy rice sesedap macam ni. Dengan lamb shoulder yang lembut. Dia smoke tu memang sangat-sangat lama. Memang off the bone. Sangat-sangat lembut. And then dia tabuk dengan spices pula di bahagian atas. Ada drizzle dengan madu. Allahu Akbar. Macam ni lah cara betul-betul orang Arab makan kambing. Kalau nak tahu, makan dengan madu. Finally aku dah jumpa kedai Arab yang tak payah minta madu. Dia sendiri memang akan bagi madu untuk menu tu. Gila mat. Harga dia kerah 200 lebih untuk yang lamb shoulder tu. Tapi boleh share 2 ke 3 orang. Aku makan tadi pun setengah saja. Memang sangat-sangat kenyang. Saya dia yang wife aku order tu pun sangat-sangat sedap. Sebiji macam dekat Sok Waqif di Madinah tu. Memang sangat-sangat sedap, geng. Bini aku tak pernah approve kedai Arab. Dia tak suka kedai-kedai makan Arab. Dekat sini dia approve, mat. Yang tu yang gila tu. Aku terkejut. Bini aku boleh approve kedai makanan Arab. Al-Bash restoran by Abu Kasim dia tulis kat belakang tu. Abu Kasim tu aku tak tahu lah siapa dia. Tukang masak lah kot. Aku nak pergi jumpa Abu Kasim ni. Nak kena pergi cium. Dia ni bukan aku pernah pergi peluk. Aku pernah pergi cium dia punya day lah. Kedai makanan Arab paling underrated yang aku boleh beritahu untuk tahun 2026. Al-Bash restoran. Kedai kecil ya. Bukan macam kedai-kedai Arab yang lain. Tapi dia memang makanan outstanding. Yang aku boleh cakap one word saja, outstanding.